Okey gang, sabar Projek Wira gerak aku ni. So hari ni kita nak modify yang ringan-ringan je, tapi hasil dia memang gempak lah. Aku nak buat apa gang? Okey gang, Wira gerak aku ni kan, dia punya lampu kecil masih lagi yang standard tau. Tengok tu gang, masih lagi guna bulb yang orange tu. Jadi hari ni kita nak bagi meriah sikit lampu depan ni. Kalau pada waktu malam kan, akan lebih payung lagi. So ini dia gang, T10 RGB Brilliant LED Car Light. Benda ni aku beli dekat TikTok Shop je gang. Korang boleh tengok dekat beg kuning dekat bawah. So yang ni siapa-siapa yang kereta dia guna bulb T10 punya lampu kecil, boleh pakai gang. Majority semua kereta boleh pakai, kecuali yang lampu depan jenis facelift guna LED tu kan. Yang tu tak boleh lah. Contoh macam IV facelift, Beza facelift, yang tu tak boleh. So dekat sini akan dapat sekali remote dia gang. Tengok dekat situ, banyak warna yang boleh main ni. So dapat sekali 2 biji LED T10 punya. Okay, ni first time tak aku nampak bulb T10 yang rupa macam ni gang. Aku boleh rasa build quality dia memang tip top gang. Okay, jom pasang ni dekat Wira gerak aku ni. Alright, cara nak pasang dia senang saja gang. Okay, untuk Wira ni, cabut kejap tangki radiator untuk senang capai tempat lampu kecil. Alright, kena pasti dekat mana tempat lampu kecil tu kan. Korang pulas, lepas tu tarik je keluar geng. Lepas tu mentol yang lama ni pun tarik je keluar. Dan lepas tu masukkan LED RGB yang baru dekat situ. Dan masukkan semula dekat tempat asal dia geng. Buat dekat lagi sebelah pula. Memang mudah je weh nak pasang ni, tak susah mana pun. So tutup bonet dan jom test geng. Tapi nak test ni better waktu malam lah, barulah sur. Okay, itu dia geng, warna merah geng. Alright, kalau korang nak tukar warna kan, just tekan je dekat remote dia tu. Sangat responsif ya. Dia tukar pun slow je. Warna pun semua cantik-cantik geng. Korang boleh tukar warna lampu kecil ni ikut mood korang macam mana kan. Kalau tengah garang kan, memang warna merah lah. Tapi aku suka warna ni geng, soft je. Lepas tu dia ada 3 jenis stroke tau. Boleh ubah ikut cita rasa korang, tapi aku lebih minat yang satu warna je. Lepas tu dia punya kecerahan boleh perlahankan ataupun kita terangkan semula. Mantap. Paling ngah sekali geng, boleh off geng. Jadi macam keselamatan lah. Kalau jumpa si abang biru tu, faham lah kan. Ni aku try tukar dari dalam kereta geng. So kalau nak tukar, tak perlu keluar kereta pun geng. Dari dalam kereta pun boleh tengok terus. So dia boleh kawal dari jarak jauh tau. So geng, Wira gerak aku ni pun memang dah nampak lagi meriah lagi bila dah tukar lampu kecil ni. Modify kecil-kecil je, tapi hasil memang padu geng. So geng, kalau korang berminat nak beli LED T10 ni, tekan beg kuning sekarang.